welcome back to my channel. Assalamualaikum. Lagi YouTube channel Mami Zara. Adik, hai. Hai semua. Hai. Hai. Ni dah tak sabar dah nak jalan-jalan. Okay, jom tayangkan si mak nenek nak jalan. Tolak lah. Turun, naik ke bawah. Aduh. Dia tak puas lagi tu nak berjalan. Tadi pagi tadi dah jalan, dia pun jalan lagi. Layangkanlah. Nak dara seorang ni. Nak naik atas bukit ni tak nafas aku. Ya Allah, ya Tuhan. Jalan-jalan sini je. Di mak mentua Zati tanam tau. Ni daun serai. Daun serai, daun kunyit. Nampak? Tu daun cili. Daun cili. Tapi tak nampak sangat cili dia. Itu cili sikit-sikit je. Itu pun serai juga. Ni daun limau. Banyak. Tapi kadang-kadang orang luar selalu ambil. Kadang Mak Zati ambil. Kadang Makcik Zati selalu pesan kat Zati. Kalau Zati balik kampung, kan, balik rumah Zati, dia akan kirim daun limau. Buah limau pun dah tak nampak buah dah. Daun-daun pun dah tak nampak dah weh. Ni semua hasil daripada tanam mak mentua Zati sendiri. Tangan dia sendiri. Sejuk tangan dia. Dia ada yang campur-campur. Ada hijau, ada merah, semua. Tu serai. Sampai ujung sana. Kalau ujung sana tu mak mentua Zati pindah lah. Dia tanam. Nak pergi. Kita tengok lembu lah, dik. Dek, kita tengok lembu lah. Kita tengok lembu kat sana. Sana ada lembu. Dia memang suka tengok lembu. Budak ni. Selalunya lembu ada. Banyak lembu dia. Mungkin dah tak lepas kat lembu dia. Tak tahu mana lembu dia pergi. Yang ada tu yang tu. Yang Zati zoom tu. Dalam 2-3 lembu je. Tapi tu pun anak lembu. Ke lembu, kambing. Sorry. Kambing. Lembu pula. Kambing. Selalunya ada lembu kambing. Tak tahu mana pergi lembu dia dengan kambing dia. Masalahnya tu je ada tu. Tak ada lembu lah, dik. Balik lah. Tadi mak mentua Zati dia ada bawa balik lagi tempat kerja dia. Ada buat jamuan kot. Suruh bagi jiran sebelah. Jiran sebelah tu bukan orang lain, mak mentua saya punya anak buah. Zati kalau apa-apa, Zati akan hantar sikit lauk sikit untuk dia. Hari ni Zati tak masak. Dengan semalam sama tak masak. So Zati dah cakap dengan dia, hari ni tak masak. Mungkin dalam 2-3 hari macam tu pun kita masak. Mungkin besok macam tu lah Zati akan masak. So hari ni Zati hantar kuih je kat dia. Jom. Tolaklah sekali budak ni. Rumah dia situ je, tak jauh. Sebelah ni rumah dia ke rumah Zati sini. Ni je rumah dia. Budak dia tak sabar dah. Okay lah, jom. Budak ni dah mengamuk-ngamuk, nak suruh masuk. So Zati kira masuk dia dalam. Dia dah tu. Nampak. Dah mengamuk. Dah. Masuklah, jom. Budak ni masuk-masuk je terus capaikan susu. Aus lah tu.
Lepas tu kalau dia dah kuit telinga dia tu, dia dah capaikan telinga dah main telinga tu, maknanya dia mengantuk dia tu. Tak ada kerja lain. Dia kata jangan rakam. Tati nak keluar kejap beli susu anak Tati. Okay. Sekarang Tati dah ada kat Family Store. Nak cari susu. Jom. Wah. Macam ada. Susu dia belah sana, belah ujung. Mak kota. Mak mentua Tati suruh pesan beli beris. Tak tahu nak pilih yang mana. So keliru lah. Okay. Mak mentua Zati pakai yang ni. Ini susu anak Zati. Anak Zati ni dia dah setahun, nak setahun. So Zati kena ambil yang setahun. Masalahnya anak Zati ni dia biasa minum madu. So tak ada madu. Yang ada asli saja. Suami Zati dia terpaksa ambil yang asli punya. Madu tak ada tu, terpaksa ambil yang asli. Kan nanti cari minyak. Mana minyak kau? Sana nak tolak. Yang tu nampak. Tengok. Kita nak cari yang ni je. Tengok. Bayangkanlah. Apa tu lebih ni? Cukup rasa. Ni cukup rasa. Aduh, potong pula. Tinggalkan aku. Asap tu. Dah, jom. Kita balik. Dah habis bayar. Dah balik. Dah sampai rumah. Mungkin setakat itu saja video Zati. Ni tinggal nak susun barang saja. Jangan lupa subscribe dengan like dan share tontonan tanpa skrip. Bye bye. Assalamualaikum dan terima kasih.